Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu kemelut pencerobohan tanah secara haram di negeri ini dinoktahi. Al-Sultan Abdullah bertitah sebanyak 14,494.9 hektar tanah kerajaan telah diceroboh dan diusahakan secara haram dengan tanaman sawit, getah, durian dan pelbagai hasil bumi. Baginda bertitah seluas 5,997.09 hektar hutan simpanan kekal HSK juga telah diceroboh, kononnya atas nama pertanian, tetapi hakikatnya perompakan terbuka terhadap harta negeri. Masalah ini bukan baru bermula semalam. Ia telah berakar sejak lebih 4 dekad yang lepas. Ia berlaku tanpa pengetahuan beta, namun bukan niat beta untuk mengungkit kisah lama atau menambahkan kekusutan. Kita tidak mahu terus dibelenggu oleh bayang-bayang masa silam. Sebaliknya, kita berhasrat untuk menoktahi kemelut pencerobohan tanah secara haram ini. Biarlah kisah lalu itu menjadi pengajaran. Jika ada unsur rasuah, salah guna kuasa atau pengkhianatan terhadap amanah, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil menentukan dan menjatuhkan hukumannya. Titah baginda pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-15 di Wisma Sri Pahang di sini hari ini. Turut berangkat Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Al-Sultan Abdullah bertitah seiring dengan keputusan kerajaan negeri. Baginda menegaskan tidak akan ada sebarang kelulusan baharu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi mana-mana permohonan tanah yang telah diceroboh secara haram. Titah baginda ia adalah prinsip yang tidak boleh dikompromi demi menjunjung kedaulatan undang-undang serta menjaga amanah kepada negeri dan rakyat. Tambahan pula, keadaan hari ini sangat membimbangkan apabila ada yang sengaja meniupkan api sentimen demi meraih simpati, seolah-olah pencerobohan ini satu bentuk perjuangan. Beta ingin mengingatkan perjuangan yang bersandarkan kezaliman terhadap tanah, hak milik negeri tidak akan pernah sesekali mendapat restu beta. Titah baginda. Baginda turut menzahirkan duka cita apabila terdapat segelintir pihak, termasuk individu yang seharusnya menjadi contoh dan pembela kepada undang-undang, sebaliknya memilih untuk menyokong perbuatan yang tidak bertamadun ini. Cukup memalukan, tindakan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej institusi, bahkan boleh menjejaskan kedaulatan pentadbiran negeri. Janganlah kerana kepentingan politik sempit, hukum diketepikan dan perbuatan yang salah dimuliakan. Titah Al-Sultan Abdullah. Baginda seterusnya menegaskan agar pentadbir tanah di semua peringkat wajib menjadi benteng hadapan, bukan boneka yang diperalatkan, dan jangan berkompromi dalam hal yang melibatkan kedaulatan undang-undang negeri. Al-Sultan Abdullah bertitah, mulai saat ini negeri sentiasa terbuka dan memberi laluan sepenuhnya kepada badan penguat kuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan unit penguatkuasaan negeri Pahang untuk bertindak tegas tanpa pilih kasih. Beta sentiasa bersama kalian yang berjuang mempertahankan tanah air ini daripada dijajah dan dinodai tanpa rasa berdosa. Janganlah pentadbiran kerajaan beta bersikap lesu dan lonlai. Jadilah mata dan telinga beta, bukan mulut yang hanya tahu menyedapkan telinga. Jadikan episod hitam ini sebagai satu pengajaran dan ingatan untuk semua yang berkuasa, tegas baginda. Sementara itu, baginda bertitah Pahang bukan sahaja berdepan dengan kerakusan terhadap bumi hijau, malah turut bergelut dengan ketirisan hasil yang berlaku dalam pelbagai bentuk lain, sekaligus kehilangan jutaan ringgit apabila hasil batuan, pasir, biji, emas, bauksit dan nadir bumi dikeluarkan secara tidak sah, sama ada secara terang-terangan serta bersembunyi di sebalik lesen yang disalahguna. Justru baginda mahu pentadbiran negeri hari ini terus berusaha membasmi segala ketirisan hasil bumi kerana harta negeri adalah amanah yang perlu dijaga. Al-Sultan Abdullah turut melahirkan rasa bangga apabila tanah rizab Melayu menunjukkan peningkatan membanggakan, iaitu daripada 218,326 hektar pada 1955 kepada 444,074 hektar pada masa kini, iaitu merangkumi
12.34% daripada keseluruhan keluasan Pahang yang berukuran 3.597 juta hektar.